Kelas 601. Ramai sangat yang keliru dan tak tahu pasal benda ni. Kata adjektif yang menyatakan perasaan, kita kena ikuti dengan perkataan akan, bukannya kan. Wow! Ayah menghadiahkan saya permainan video. Hebatlah. Terima kasih, Ayah. Afiq, bukan menghadiahkan, tapi menghadiahi. Kalau menghadiahkan, perlu diikuti dengan objek yang bergerak. Macam permainan video. Jadi, yang betul ialah menghadiahkan permainan video ni. Afiq. Yelah, Sarah yang serba tahu. Kak Linda. Menghadiahkan dan menghadiahi sama maksud ke? Afiq ni keliru lagi ni. Jom kita tengok formulanya. Men-kan diikuti objek yang bergerak. Men-ai diikuti oleh objek yang tidak bergerak. Dalam ayat ini, imbuhan men-kan digunakan kerana diikuti permainan video yang merupakan objek bergerak daripada ayah kepada Afiq. Ayah menghadiahkan permainan video. Dalam ayat kedua ini, perbuatan diikuti oleh objek yang tidak bergerak, iaitu Afiq. Jadi kita guna imbuhan men-ai. Ayah menghadiahi Afiq. Macam mana? Dah faham setakat ni? Faham tu memang faham. Tapi tak ada ke formula yang lebih senang nak diingat? Cuba tengok ni. Cuba bandingkan perkataan berimbuhan men-kan dan men-ai. Contohnya, menghadiahkan dan menghadiahi ni. Perkataan yang mana lebih panjang? Menghadiahkanlah. Jadi, menghadiahkan atau apa-apa perkataan berimbuhan men-kan ada lebih tenaga untuk bergerak. Jadi, mesti diikuti oleh objek yang bergerak. Oh! Kelas 601. Jom kita ulang kaji. Soalan 1. Sofia, tetamunya kuih muih yang enak. A. Menghidangi. B. Hidangkan. C. Menghidangkan. D. Hidangi. Kita gunakan imbuhan men-i jika diikuti objek yang tak bergerak. Kata kunci untuk soalan ini ialah tetamu. Tetamu sebagai objek yang tidak bergerak. Jadi kita gunakan imbuhan men-i. Jawapannya ialah A. Menghidangi. Bagus. Kalau ayatnya begini, jalan ditutup kerana kerja-kerja sedang dilakukan. A. Lebar. B. Terlebar. C. Memperlebar. D. Memperlebarkan. Memperlebarkan kot. Dua-dua salah. Kalau imbuhan memperkan, ia sesuai untuk digunakan kepada kata kerja, bukannya kata adjektif. Jadi contohnya adalah memperjuangkan, mempersendakan. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah C.